Kita tengok burung tu terbang lah. Sekot dah terbang lah. Sekot dah duduk kat kawat tu. Tu dia terbang lah. Hai. Dah besar lah. Sekejap dia terbang lah. Nampak tak? Itu. Nak terbang lah. Hai kecil. Tu. Ibu dia sampai lah. Ibu dia sampai lah. Dia memang nak terbang lah tu. Hari dia boleh terbang. Saja kita tak tangkap dia, biar dia. Pergi main. Hai. Baru berapa hari lah. Ni kalau tangkap boleh ni. So biar ibu dia bawa. Alah tu. Bawa lah anak hang. Tak kacau pun. Bawa lah anak hang. Bawa. Ya, selamat eh. Anak hang dah selamat dekat sini. Dah apa? Selamat bertelur dapat anak daripada sini. So selamat. Jauh daripada pemangsa. Alhamdulillah. Dah baru ambil telur ayam tu. Dekat rumah dah netas lah, alhamdulillah. Telur bakar. Nanti kita tunjuk. Tengok kemarin ulat kat situ. Kemarin ni ulat yang besar tu. Sampai 13 kaki tu. Ngam-ngam 13 kaki. Allah. Ni kat sini kemarin ni. Duduk misi rumput rapat dengan pagar tu. Tak perasan lah. Lepas tu tengok ada biawak biawak mati kan. Ada macam lalat sikit. Tapi tak bau lagi. Dia baru lagi. Ujung dia tak lari. Dan bagi tahu dengan kakak sini, tanya cari apa, ada budak kampung yang duduk main senapang kan. So tembak tu kena dua dah malam. Takut ada pasangan lagi, tak ada aku insya-Allah. Duduk mengek-mengek tu apa dia? Rapat dengan kita 2 kaki je duduk sebelah tu. Tu ada biawak yang mati kat situ. Kemarin tuan dia datang, bukan tuan dia lah, adik-beradik tuan dia mai kat sini. Senang kita nak boleh basuh sikit. Bagi tahu suruh mai cerah buang kat depa punya tempat ni. Bahaya, kita ada ayam. Tahu tak? Tu baru dia perasan, kalau tidak apalah, alhamdulillah selesai dah. 13 kaki tu semalam. Kita ada post gambar video tapi tak boleh. Ni dalam tu dia kena strike apa tau. Tu post pula sekali, tak tahu boleh ke tak. Alright.